I'm nervous. You are nervous? You can do it, Kalish. Hello everyone, welcome back to Kankan Channel. Selamat berpuasa. Tahu tak hari ni birthday Kalish tau. Kita orang dekat one pertama. Tahu kita orang nak buat apa? Mana video kali ni? Kita dah sampai. Macam korang nampak dekat atas ni, hari ni Kalish nak experience indoor skydiving. I feel nervous. I'm not excited. You're not excited? No, I am nervous. You are nervous? You can do it, Kalish. You can do it, Kalish. Sakit perut pula tiba-tiba. Kat sini dia tak boleh pakai kasut bersarung ataupun slipper. You kena pakai kasut bertali macam ni je. And then kalau you nak rent shoe dia RM15 sahaja. Adik. Ni harga dia harga dia. So basically kita ada additional product which called High Ride. So High Ride ni our additional product, instructor akan bawa terbang 7 ke 10 meter ke atas. Usually flyer akan terbang setinggi ni je instructor. Head shoulder kena tinggi ni je. Tapi kalau nak lebih tinggi, it will be on your last flight. You can tambah RM35, instructor akan bawa terbang tinggi lah, tinggi sana. Tinggi lagi lah. Okay. So masa second flight tu baru instructor akan tanya, are you convenience tak untuk naik atas? So usually dalam tu dia akan tunjuk lah nak high ride ke tak. Kalau nak high just thumbs up je. Okay. Alright. Flight higher shoe RM15 je. So total kita bayar sekarang 1, 2, 3 excluding high ride. Kalau kejap lagi kalau Kalish nak dia rasa selesa lah untuk high ride tu, tambah lagi RM35. Kena register dulu guys, lepas tu baru boleh proceed, okay? Kena pakai wristband. Ni ada sesi awal, maksudnya kan tadi sesi pukul 4. Betul? Ni kita masuk awal pukul 2.30 dah start. Okay, boleh. 2.30 start briefing, pukul 3 terbang. Okay. Sekarang, Are you ready to fly? Dia nak pergi toilet dulu. Okay. Akif pun ada juga, Len. Kita tengok juga, kita kan pernah naik benda ni. Ya, Akif pernah naik skydiving ni masa umur dah berapa? Dah 5, birthday dia juga. Birthday juga. Lepas tu nak dia naik skydiving, lepas tu Akif pergi enjoy flow rider juga kan? Betul, sekarang kita repeat. Tak ada naik. Kita tengok. Tak repeat kan? Tak repeat kan? Tak naik. Berat lah, berat. Toilet mana? Happy birthday Kalish. You can do it, you can do it. Kalish kan berani. Kan? Ada dekat yang floor rider guys, kat bawah je floor rider tu. Okay, kosongkan poket, nanti yang poket. Okay, ada apa-apa dalam poket tak? Apa dalam poket tak? Anything in your pocket? Okay, jom. Get ready.
down, take off your shoes. Sekejap. Buka kasut dulu. Dapat dia punya uniform lah orang kata. Uniform ke ada ayat lain ke? Suit. Suit. Okay. So you akan dapat suit ni, tukar baju. Lepas tu siapa yang rent shoe, dia akan bagi shoe juga. Okay, pakai kasut dulu. Okay, masuk kaki dulu. Okay, pegang. Masuk kaki. Kanan kiri. Tarik sampai kaki dulu. Adik pandang. Boleh Kalish? Macam seronok lah Kalish. Dan Jangan pakai tu, dia tak bagi abang dia pakai tu. Boleh tak? Try. Handsome-nya Kalish. Macam seronok lah Kalish. Alright, okay, duduk. Pandai pakai kasut tak? Kita sini belah mana? Kiri kanan. Okay, masuk. Ya. Okay, tolak. Ada masuk ke? Mau apa? Kalish apa? Haras? First time terbang? Pernah terbang tak sebelumnya? Tak pernah. Takut ke? Takut? Janganlah takut. Nervous. Alright. Okay, satu lagi. Okay. Birthday. Jadi hadiah hari jadi lah. Alright, jom. Okay. Kita masuk classroom dah. Jom. Belajar dulu Kalish. Okay, semua boleh jalan. Belajar how to fly. Abang yang nak fly dia nervous. Alright. Janganlah nangis. Awak yang nangis. Awak yang nangis. Abang yang nak fly. apa yang nak fly kena di. Alright, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Okay, nama saya Faris, saya instructor untuk hari ini lah. Okay, so saya akan berikan satu video dulu, just fokus dekat video ni. Nanti dah habis, saya akan datang balik, saya akan jelaskan semua benda. Okay. Alright. Have an enjoyable and safe body flight experience. Before we get flying, it is important to let your instructor know if you have any heart issues, neck or back injuries, or even a dislocated shoulder. If you have them, let them know after this video. When you enter the wind tunnel, it is going to be very windy and noisy. For that reason, we use our hand signals to communicate in the wind. The first and most important hand signal is leg straight. If you see this hand signal, remember to keep your legs straight and hold in that position. Remember to be strong. Having legs straight helps you maintain larger surface area and is one of the keys to flying. The second hand signal is chin up. If you see this hand signal, slightly lift your chin up until the instructor gives you a thumbs up. Smile at your friends and to the camera. The third hand signal is slightly bend your legs. If you see this hand signal, bend your legs slightly and maintain that position. The final hand signal is relax. Stay calm, breathe, and hold a still body. Before gearing up, please remove all loose items such as watches, rings, cash, phones, bracelets, and hairpins. There are lockers provided. Place your belongings. Place your goggles on and pull the string on both sides to tighten them. Your instructor will hand you a helmet. Place it on your head and adjust the strap nice and tight. When speak to our friendly staff to know more about our Discover return packages. We have world-class coaches and instructors for you to take you to the next level.
Ini maksud dia apa? Maksud dia apa? Yang tak cakap apa tadi? Dia baca tak atau tulis? Cina maksud dia? Tengok kepala. Angkat kepala, tengok depan. Okey. Kalau awak terbang lagi jangan tengok bawah. Okey. Jangan tengok atas. Awak nak tengok depan. Okay, nanti mama ayah dekat luar dan terbang cuba tengok dekat diorang. Jadi diorang nak rakam awak kan? Nanti tengok kamera, cuba tengok. Okey. Kalau awak tengok bawah saya akan bagi signal macam ni. Okey, ni maksudnya apa? Tengok kepala. Tengok mana? Pada depan. Okey. Yang kedua yang ni paling penting. Okey, ini maksud dia luruskan apa? Legs apa? Melayu apa legs? Kaki lah, luruskan kaki. Okey, cuba angkat kaki, duduk belah kaki. Okey, tapak kaki tolak depan macam ni. Alright, very good. Okey, nanti bila awak masuk je, bila awak start terbang, luruskan kedua-dua belah kaki. Okey, tapak kaki tolak macam ni. Okey, cuba lihat sekali, luruskan kaki. Baik, okey. Alright, okey, alright. Okey. So awak masuk je, bila start terbang terus luruskan kedua-dua belah kaki. Jangan bengkok kaki. Okay, kalau awak bengkok kaki nanti awak jatuh, tak boleh nak terbang. Okay. Kalau kaki awak bengkok, saya akan bagi signal macam ni. Ini maksud dia. Teruskan. Satu ke dua? Dua. Okay. Yang ni tak payah ingat apa. Okay. Jangan bengkok kaki. Okay, tak payah ingat. Okay, last sekali adalah relax. Terus bertenang. Okay, saya tahu ni first time awak takut kan, awak nak relax. Okay. Tapi nanti angin kuat tau. Okay, nanti bila angin kita muka dia kurang selesa sikit. Okay. So saya nak awak cuba relax, bertenang dan tarik nafas dalam-dalam. Okay, cuba tarik nafas dari hidung. Ambil sikap dulu. Okay, tarik nafas dari hidung. Ambil sikap dulu. Okay, nanti kita bertenang, jangan buka mulut besar-besar. Kalau kau mulut besar nanti apa jadi? Kembung. Kalau sekembung kan. Nanti angin masuk kan? Nanti angin masuk, nanti air lu semua keluar. Okay? Tutup mulut. Tutup mulut. Okay, tarik nafas benar? Benar. Hidung. Okay? Alright, cuba bangun. Please bangun. Okay, so nanti terbang, buka kaki sikit. Okay, tangan atas macam ni. Okay, dua kepala. Okay, nanti bila nak masuk, awak just jatuh pelan-pelan. Okay, bila awak jatuh dekat pintu tu, datang dekat pintu, tengah kepala, okay, jatuh pelan-pelan macam ni. Okay, so tahu terbang nanti tangan depan macam ni, kaki kena turun. Okay, cuba jauh katil atas. Ya, okay, diri kat sini. Cepat buka kaki ni. Buka kaki. Okay, angkat tangan, tengah kepala. Okay, bila tak masuk, okay, jatuh pelan-pelan. Alright, very good. Okay, mari. Okay, so nanti time terbang. Okay, ingat ni apa? Tengok kepala, tengok depan, tangan macam mana tangan depan. Okay, buka tapak tangan. Macam Spiderman kali. Spiderman dah. Macam Superman. Okay, tapak kaki macam mana poinnya terus. Alright, kat sini. Okay, macam ni. Okay, boleh maintain tak? Boleh cuba. Dah mentah dah pernah buat.
Dia nak gelakkan dia ni. Okay, ready to fly. Okay, boleh ambil gambar dulu. Pergi ambil gambar dulu, baru tengok. Oh, dia pernah fly ke? Kak Syabah ni profesional tau. Nampak banyak review pasal dia dekat Google. Profesional sangat. You can do it, Kalish. Cakap, adik cakap, abang, I love you, cakap. Kita pula yang nervous, Wak. Kita yang nervous, Wak. Mami nervous ni. Aduh. You can do it, Kalish. You can do it. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Apa standby? Abang Kepo standby. Banyak kameraman kita hari ni. Ada biasa dengan hal dia. 3, 2, 1. Silau. Okey, bentar. Sesi memujuk. Mami cakap dengan instruktur tu buat je. Buat je. Kais tak nak naik atas. Atas tinggi ni. Tinggi. Sesi memujuk.
Nampaklah muka dia nervous tu. Suruh je dari atas. Ya Kalish. Bagi bertenang juga. Best. Tapi yang tinggi tu kan rasa macam pening sikit. Okay, bertenang. Abang Hakim ni pun naik atas tau. Flashback. Baiklah Kalish, well done. Well done Kalish. Tadi dia angin satu kat dalam tu. Okey ke? Takut ke? Takkan? Bagus tadi. Ya. Ya tak jatuh. Macam mana rasa Kalish? Ha? Okey sikit. Dia kata ni atas tu pening sikit dia cakap. Pening sikit. Dia pusing-pusing ke? Tak rasa. Okey, apa tu? Adik nak naik pula? Okey, jom. Bawa pasal. Adik tak nak? Jawab pula kan? Bagi adik pula. Lah ni. Adik pula Bagi adik yang 6 tahun. Abang dah bertahun. Happy birthday Kalish. Berapa tahun? 8. Hari ni masuk 8. Meja apa? Meja 2? Oh, dah. Dia cakap happy birthday abang. Okey. Enggak abang. Masuk. Oh, sakit tapi. Raga. Cukup. Amboi adik. Sakan Okay, next adik pula. Itulah. Style. Tak selalu. Kat sini sakit ah. Nak buat lagi tak? Tak nak. Kenapa tak nak? Tinggi ah. Tak nak dah. Bila masa kena jadi? Main baseball lah. Pemain baseball. Tak nak jadi astronot Kalish? Tak nak jadi macam Dr. Syed Muzaffar ke? Berapa pun bawa anak dia terbang ni tu tau. Ya. Okay, adik pula next. Tak nak rambut nenek-nenek orang. Tak nampak kak abang tadi. Abang pegang lah. Abang sikit nak kata tapi abang pegang. Saya boleh bayar kat sini ya. Okay, boleh. Adik cuba. Alah. Takutlah. Tak, abang pun takut. Tapi abang percaya. Tak tahu lagi. Gambar boleh bayar extra RM70. Macam ni kan? Ada gambar. Mami tengok ni. Sebab Gambar Kalish. thank you. Yeah, enjoy. It's more important. Tadi 8 tahun dah. Tiba-tiba 8 tahun. Tiba-tiba besar macam budak tuang. Kali-kali rasa nak buat lagi tapi sama macam hari ni.
Gimana Kalish? Pergi mana Kim? A few moments later. Ajak main bowling, rupanya dah ada beg siap. Main. Bola tu lagi berat daripada orang. Aduh. Sebenarnya ni guys first time main bowling ni. Susah juga main bowling ni ya. Tapi tak apa. Practice makes perfect. Nanti lama-lama main pandailah. Dengan adik. Much later. Tada! Kita orang sekarang dekat Malets. Dulu Malets ni dekat Taman Tun kan. Sekarang dah pindah ke Damansara Perdana. Kita nak celebrate birthday Kalish kat sini lah. Bukan celebrate, just makan kek. Belanja dia makan dinner. Pasta yang dia suka, tempat yang dia suka. Dia suka Malets ni. Sedap dia cakap. So, jom ya kita makan-makan. Kita berpuasa sini. Lepas tu kita nak makan kek Kalish. Dan dah sampai. Sabar. Buka. Kali dah. Pesto is very nice. Very nice pesto. So good. Nice. Tengoklah. Ni owner merangkap chef yang buat. Korang kena datang, dia wajib datang Malets ni. Daripada dulu sampai sekarang lama sedap, tak pernah tak sedap makanan dia. A few moments later. Everyone, it's my birthday. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Kalish Haras.
selamatkan kamu. Ini apa bunyinya? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Lagi. Alhamdulillah. Dia pakai kek. Makan kek? Oh, adik tak sabar makan kek. Wait, tunggu abang. Bisa abang? Bisa abang cakap happy birthday abang? Sayang abang? Sayang abang ke? Sayang abang ke? Oh, ada layer-layer lah. Apa nama ni? Apa nama coklat ni? Original name is Matilda chocolate cake. It's from America. Sedapnya. Look at that. Kalish. Ini akan. Lagi papa buat birthday cake Alish kan? Abang urat. Dia tak urat. Abang dah besar dah. Abang dah besar dah. Tak urat. No, adik mami suap. Dia tak urat. Oh, dia nak makan sendiri. Ada habislah baju. Mami dia nak makan dia punya kek tak bagi tau. Dia kata dia punya. Apa hati? Cik baiklah papa ni chef. Masak kek semua sedap. Tak payah beli kat luar. Tak payah beli kat luar. Birthday cake semua papa yang buat. Nah adik. Sedap sangat kan? Sedap? Tengok. Tengok. Sedap? Tengok sekecil ni. Nampak tu dia pakai jari je makan krim. Astagfirullahalazim, kerja. The sponge. Ya Allah. Sampai. The sponge tak. And the ganache sampai. Chef pun baru first time try. Dengan kopi. Wah kan, itu dia punya partner dia. Balance. So nice. Try kan? Kita puji diri sendiri. Memang macam ni. She enjoy it. Video lah Kalish. Itu saja video birthday Kalish hari ini. Semoga Kalish berjaya di akhirat. Korang jangan lupa doa untuk Kalish tahu. Dan jangan lupa support channel KNK. Bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Ada ya. Sama hari raya ke? Kalish Haras. Happy birthday. Takkanlah tu betul. Happy birthday. Thank you. Dah, tu je ucapan ni. Ya, bye. Dia suka mentos. Cakap apa? Thank you. Raya kita jalan sekali ya. Kita panggil kita ke rumah. Alright. Bye. Jadi, thank you. Bye. Thank you. Waalaikumsalam.